Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Buletin MBI edisi ke-11 2026 bersama saya Muhammad Syamiam Zulkifli. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan rangkuman laporan utama edisi kali ini. ...71 orang pesara MBI diraikan. Tulisan ikonik Ipoh diturunkan sementara untuk kerja pemeriksaan dan pembaikan. MBI anjur program Perak Bersih dan Sihat Perak Best 3.0. Seramai 71 orang pesara Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah diraikan sempena Majlis Jasamu dikenang pesara bagi tahun 2025. Daripada jumlah itu, 52 orang adalah pesara wajib, 10 orang pesara pilihan dan 9 orang pesara yang telah meninggal dunia. Majlis yang dianjurkan ini sebagai tanda penghargaan dan penghormatan MBI terhadap khidmat bakti serta pengorbanan warga kerja yang telah menamatkan perkhidmatan rasmi mereka. Acara yang berlangsung Ipoh Convention Centre ICC itu telah disempurnakan oleh Datuk Bandar Ipoh Zamaksyari Hanifah. Hadir sama memeriahkan majlis berkenaan Setiausaha Bandaraya Azman Muhammad Harun, Ahli Majlis MBI, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai, para pesara serta ahli keluarga yang diraikan. Majlis ini mencerminkan komitmen MBI dalam menghargai jasa-jasa dan pengorbanan para pesara yang telah banyak menyumbang kepada pembangunan Bandaraya Ipoh dan kesejahteraan masyarakat. Tulisan ikonik Ipoh yang menjadi mertu tanda bandaraya ini telah diturunkan sementara bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pemeriksaan, pembaikan dan baik pulih. Usaha tersebut juga penting bagi mengekalkan imej mertu tanda kebanggaan Bandaraya Ipoh yang sering menjadi tumpuan pengunjung. Kerja-kerja pemasangan semula tulisan ikonik ini dijangka dilaksanakan secara berperingkat mulai 4 hingga 8 Ogos 2026. Sehubungan itu, Majlis Bandaraya Ipoh MBI meminta warga kota Ipoh memberi kerjasama dan bersabar sepanjang tempoh kerja-kerja berkenaan dilaksanakan. MBI sentiasa komited dalam memastikan kemudahan awam dan mercu tanda bandaraya sentiasa diselenggara dengan baik demi keselamatan, keselesaan serta kesejahteraan warga kota. Dalam usaha membanteras aktiviti pembuangan sampah haram serta meningkatkan tahap kebersihan, kesihatan dan kesejahteraan persekitaran bandaraya, Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menganjurkan program Perak Bersih dan Sihat Perak Best 3.0. Program yang bertemakan memerangi hotspot sampah haram telah berlangsung di Jalan Persiaran Tiara 51 Pengkalan Tiara Ipoh. Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang program tersebut berlangsung adalah pembersihan kawasan hotspot sampah haram, pemasangan papan tanda kesedaran, kerja-kerja penyapuan jalan, pengedaran risalah serta pelbagai aktiviti kebersihan awam yang lain. Program itu turut dimeriahkan dengan kehadiran Datuk Bandar Ipoh Zamaksyari Hanifah. Penganjuran program ini antara inisiatif di bawah Lokal Agenda 21 LA21 yang memberi penekanan kepada pengurusan alam sekitar secara mampan ke arah meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Menerusi penganjuran Perak Best 3.0, MBI akan terus mempergiat pelbagai inisiatif dan tindakan penguatkuasaan bagi memastikan Ipoh sebagai sebuah bandaraya yang bersih, hijau dan selamat. Bagi meningkatkan kesedaran dan komitmen warga kerja dalam merayakan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan, Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menganjurkan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2026. Program yang bertemakan bersama memastikan persekitaran psikososial kerja yang sihat itu memberi penekanan kepada kepentingan mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, sihat dan kondusif. Terdahulu, majlis perasmian program berkenaan telah disempurnakan oleh Ketua WIB Ahli Majlis MBI Datuk Mazan Abdul Rahman. Program sehari ini telah diisi dengan taklimat hazard psikososial pengurusan stres pekerjaan di tempat kerja yang disampaikan oleh Pegawai Perubatan Kesihatan Pekerjaan Pejabat Daerah Kinta, Dr. Potanata. Diharapkan dengan adanya program seperti ini, warga kerja MBI sentiasa mematuhi prosedur operasi standard, mengamalkan amalan kerja selamat serta peka terhadap cabaran psikososial di tempat kerja.
Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah mengadakan majlis pratonton dan penyampaian sijil kepada peserta Bridge Kids Program 2026. Program ini diadakan bagi meraihkan pelajar terpilih yang berusia 11 tahun mewakili Bandaraya Ipoh ke Bridge Summer Camp 2026 di Fukuoka, Jepun. Inisiatif yang telah bermula sejak tahun 2001 merupakan acara tahunan anjuran Majlis Bandaraya Ipoh MBI bersama Jabatan Pendidikan Negeri Perak JPNP. Program yang dianjurkan ini juga sebagai platform untuk menghubung dan menyatukan budaya dan ideologi para peserta yang mengambil bahagian dari 40 buah negara di rantau Asia Pasifik. Kesemua mereka yang terlibat diibaratkan sebagai duta kecil yang mewakili bandaraya masing-masing untuk mengeratkan persahabatan di kalangan negara-negara yang mengambil bahagian. Terdahulu, Majlis Pratonton dan Penyampaian Sijil kepada peserta telah dirasmikan Ahli Majlis MBI Ahmad Syafiq Ahmad Arifin. Turut hadir pada program berkenaan ialah Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak Hawari Wanik, Penolong Pengarah Izlin Hani Muhammad Mohtar, pensyarah, guru besar dan ibu bapa peserta yang diraikan. Penganjuran program ini akan memberi pengalaman bermakna kepada peserta serta membentuk keyakinan diri, semangat kepimpinan, jati diri dan kesedaran sebagai warga global yang berilmu, berdisiplin dan berwawasan. Majlis Sambutan Mahal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi peringkat Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah diadakan baru-baru ini. Majlis penuh kesyukuran ini telah dihadiri oleh penceramah khas Ustaz Muhammad Muzakir Rafi'i, merupakan Mudir Pusat Pengajian Pondok Moden Darus Soleh. Penganjuran majlis ini bertujuan menyemarakkan syiar Islam, memperkukuh penghayatan nilai-nilai murni serta mengeratkan ukhuwah dan silaturahim dalam kalangan warga kerja MBI beragama Islam. Kemuncak majlis tersebut adalah penyampaian anugerah pengiktirafan kepada dua anggota MBI yang menerima Tokoh Mahal Hijrah MBI 1448 Hijrah 2026 Masihi. Majlis yang dianjurkan ini diharapkan dapat terus menyemai semangat penghijrahan dalam kalangan warga MBI bukan sahaja dalam kehidupan peribadi, malah dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai pejabat awam. Sekian Buletin MBI edisi ke-11 2026. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.